dalam keterujaan kami, actually kami ingin mengetahui pelbagai abang-abang, macam-macam yang kita nak tahu, yang nak dengar daripada mulut Tuan Haji sendiri. Mungkin kita mula dengan soalan yang paling asas lah Tuan Haji. Apakah pengalaman di Laut Mediterranean tu satulah, mungkin boleh ceritakan sikit beberapa hari berlayar ke Gaza, tetapi yang lebih menarik yang nak diketahui oleh pendengar adalah layanan bila ditangkap oleh rejim Zionis tu. Berapa lama layanan dia, di mana dibawa, bagaimana dilepaskan, itu semualah. Satu saya harap setiap orang yang datang mungkin dia ada version cerita dia. Sebab kita berada dalam situasi yang berbeza. Satu, mereka yang berada dalam combat zone yang diserang pada 9:30 malam pada 1 Oktober. Macam saya ni berada di luar combat zone. Sebab boat saya dah total loss. Jadi kita berada 26 batu nautika daripada fleet 44 boat. Kita boat 45 lah. Jadi nanti saya takut timbul konflik. Ada setengah orang cerita mereka dikasari. Macam saya tu, askar tu dah letih lah kot combat sebab dia ambil saya 12 jam kemudian kan. Dia ambil saya 12 jam kemudian, jadi kita tak adalah dikasari apa semualah. Dan semua orang pun perlu faham di mana kita panggil sebagai human insurance. Human insurance ni apabila telah berlaku koinsiden yang serentak, di mana apabila flotilla dilancarkan waktu yang sama di Itali sebagai tanda protes kepada kerajaan Itali yang terus menghantar senjata pergi tapi ke Itali Israel. yang hantar senjata juga kan? Ya, Itali. Jadi 60,000 pekerja Itali di 3 pelabuhan. Satu dipanggil Kesatuan Sekretariat USB, satu lagi CLAP. Mereka ni kontrol pelabuhan di Venice. Dia orang protes kan? Ya, di Naples dan juga di Venice, Naples dan juga saya boleh lupa satu di pelabuhan, pelabuhan Genoa. Okey. Jadi dia orang pun nak buat protes no arms in cargo, no cargo for genocide. Okey. Bila mereka lihat sumut datang, mereka ajak collaborate. Ini Itali tadi tu. Yang Itali tadi dia buat separate, dia dah jalan awal dah. I see. Lepas tu dia tengok rupanya sumut juga akan bertolak daripada 4 pelabuhan tu menggunakan Catania di Itali. Sumut yang pertama bertolak daripada Fleet Spain yang Barcelona, kedua daripada Itali, ketiga daripada Tunis, yang keempat daripada Greece. Baik. Jadi Itali kerana dah ada satu cita-cita yang sama untuk break the siege ni, maka Kesatuan Sekerja ni memberi jaminan. Sekiranya mana-mana anggota sumut flotilla dikasari oleh tentera Israel, hukumannya akan dikenakan kepada kerajaan Itali dengan boykot dan juga tidak bekerja untuk membuka pelabuhan. 10,000 tu yang cakap macam tu. 60,000. 60,000 tu. Okay. Jadi artinya insurans kita ni kita beli daripada 60,000 orang pekerja. Baik. Untuk mengukuhkan 60,000 pekerja ni pada 22 September, mereka menyeru rakyat Itali keluar menyatakan sokongan pada kaum pekerja. Itu jadi demonstrasi 75 pekan kecil, pekan bandar dan bandaraya. Wow. Di Itali. Ini saya tunjuk supaya kita faham. Ya. Faham. Jadi dalam undang-undang Itali, boykot ni tak boleh. Anda boleh dihilangkan kerja sebab kerajaan Itali membenarkan ekspor dan anda bekerja dengan pelabuhan. Okey. Tapi rakyat Itali bagi jaminan, dipecah, diganggu apa semua, lantak rakyat akan bangkit kembali. Jadi apa yang kita boleh belajar kan dalam sistem ni, satu sistem media sosial kita dulu, sistem dia apa dipanggil civil society. Berarti dia beri insurans pada semua. Bahawa touch one, touch all. Itu tagline dia kan. Selain daripada no arms in cargo dan no cargo for genocide, touch one, touch all. Sentuh seorang anggota semua. Sentuh 60,000 pekerja, boykot tetap akan jalan. Jadi pada waktu tu Presiden Malino mengalami masalah lah. Satu adalah kerana barang persenjataan tu sensitif dan dia dijadikan kargo terbiar di kawasan pelabuhan. Yang kedua, kalau tutup terus pelabuhan tu, ekonomi habis lah. Hancur. Okay. Jadi macam mana dia orang banner sistem yang bijaknya adalah ajak macam ni Itali bagi kita satu standard. Walaupun kerajaan yang kemudiannya saya fikir dunia akan pakai sistem ni. Bagaimana kerajaan kamu bersetuju tapi rakyat boleh memilih untuk tidak bersetuju kerana kerajaan memerlukan rakyat. Dalam kes ni Itali mengatakan kau boleh import tapi kami tak akan proses senjata tu. Kerajaan dia, Perdana Menteri dia Meloni memang sokong Israel. Betul. Tapi orang Itali memang sokong Gaza. Dan orang Itali mengalami kemurungan moral lah. Sebab semua bumi Eropah dah berubah menyokong Gaza. Itali je ada lagi. Dia malu lagi. Kemurungan moral lah kita panggil kan. Kemurungan moral. Jadi dia marah lah. Jadi nasib
sampai 48 jam kita nak belayar, kita ada satu masalah di mana mereka nak embark apa yang dipanggil perisai ekonomi. Okey. Dia embark 17 ahli kesatuan dia di atas bot-bot kita sebagai jaminan bahawa yang touch one touch all ni. Okey. Dan bila dia embark, kita tak tahu siapakah yang mewakili kesatuan. Menjadikan Israel lagi pening kepala. Ya, pandai lah dia. Jadi dengan bila dah sampai 48 jam tu, bot yang sepatut 10 jadi 11. Bot yang sepatut 8 jadi 9 sebab dia embark 17 wakil kesatuan. Faham. Dan dengan pattern tu lah yang menjadikan kita rasa kita jadi lebih kuat lah. Sebab satu, kita dikuatkan dengan 60,000 pekerja. Ada pekerja sokongan. pula, waktu mereka buat demo, total 6 juta rakyat Itali keluar. Itu kita tak nampak tau. Dekat Malaysia kita tak tahu pun itu berlaku. Video tu banyak. Kita tak Itu tahu berlaku pun. di Itali lah. Di Itali. Ini semua lah daripada pekan kecil Catania pergi Palermo sampailah bandar-bandar besar. Bot Tuan Haji belayar daripada mana? 1 hari bulan kita dah start training. Sebab siapa yang tak melengkapi 4 training tak boleh belayar. Satu adalah training rules non-violent. Alright. Iaitu apabila serbuan berlaku untuk mengelakkan tindakan seorang yang mungkin boleh menyebabkan satu kapal kehilangan nyawa, kita diberi non-violent lah. Iaitu bila kapal kita diserbu masuk, apa kita kena buat apa semua. Lepas tu latihan yang kedua adalah siapa yang berkuasa ke atas kapal menurut keadaan kapal. Kapten bawa. Right. Tapi organizer yang decide. Pasal captain ni dia boleh belayar je, tapi organizer yang tahu strategi untuk bring the rule, break the siege dengan break the silence ni. Jadi kita berlatih bagaimana nak memahami dalam keadaan belayar, captain adalah kuasa, tapi membuat keputusan strategik untuk break the siege ni adalah organizer. Baik. Okay. Captain handle kapal lah. Ya. Yang ketiga, kita belajar international law. Kita tidak berbuat sesuatu di perairan antarabangsa yang kemudiannya bertentangan. Antaranya apa bang tu? Antara international law yang kita belajar belayar ni, salah satu plastik dah tak boleh buang masuk Itali, dia jaga environment. Lepas tu kita belajar tentang kalau seorang jatuh di laut, macam mana nak buat sistem tanda tu. Maksudnya jatuh, saya tu kena baling sofa, saya kena baling apa. Bila patah balik cari, kawasan penandaan tu jadi besar. Right. Okay. Faham. Yang lain tu security lah. Kalau bot karam, macam mana kita nak pakai baju pelampung, jaket semua lah. Dah kita habis 9 hari. Okay. Tapi timbul masalah ialah hari ke-10 kita tak boleh belayar. Kerana fleet yang datang daripada Barcelona pergi Tunisia. Di Tunisia tu ada beberapa serangan drone yang Israel buat menjadikan kapal ada yang rosak. Dia serang sampai ke Tunisia? Di Tunisia dia bawa drone dia. Okay. Jadi di Tunisia ada banyak kapal yang rosak menjadikan kena buka POA baru. POA baru ni di mana undang-undang dia kalau you pindah kapal, setiap nama dalam kapal tu perlu didaftar semula. Supaya bila you hilang orang dapat cari kan. Banyaklah sabotaj yang bersifat teknikal berlaku. Jadi saya tersadai di pintu tu tunggu, dia macam gate teluk tu nama dia Portogalo. Tunggulah kat Portogalo tu 5 hari. Tunggu tak sampai, tunggu tak sampai kan. Jadi saya sangkut situ 5 hari, kita anggap masih lagi hari belayar sebab kita dah chop keluar daripada Itali. Tak boleh naik balik ke land. Okay. Dan belayar straight daripada Portogalo tu secara fleet penuh. Fleet penuh ni adalah 53 kapal. Adalah 16 hari lah sampai hari yang interception tu. Hari dipindah. Kapal abang berapa besar? Kalau you jogging 4 tahun tak kurus. Kecil je lah. Kecil. Berapa ramai boleh naik? Yang paling kecil. 6 saja. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Kalau bot macam abang tu berapa banyak yang ada? Satu tu je. Abang je bot yang 6 orang tu. 10, 12 ada yang bot besar. Okey. Konteks untuk pendengar yang mungkin tak sempat dengar tadi. Bot Tuan Haji adalah bot yang terakhir sampai ke kawasan tak sampai pun kawasan konflik tu. Terpaksa, kalau tak silap saya, terpaksa ditunda. Ditunda. Dan bila berdepan dengan askar daripada rejim Zionis ni, apa perasaan? Sebab dilatih untuk tidak bertindak. Kerana betul lah kalau kita bertindak takut dia orang akan respon. Dia orang akan serang balik kan. Adakah rasa geram? Adakah rasa nak serang dia? Takut ke? Tak, sebab kita kena pegang prinsip non-violent tu supaya tidak sebarang tindakan kita
boleh membahayakan ancaman nyawa satu kapal. Oh. Jadi daripada tragedi Mabi Maibara, ia menjadikan prosedur ni wujud. Bila Mabi Maibara tak dilatih. Jadi bila tentera Israel turun di atas Mabi Maibara, ada orang baling kerusi, baling tu peluru dilepaskan. Yang berlaku pembunuhan. Dan syahid 9 orang. Ya. Jadi sejak Mabi Maibara ni dia masuk dalam, ingat semua sejarah pelayaran Flotilla Coalition ni dia ada counting dia, kita yang 38. Yang kita harap hari ini dilepaskan mesti tu yang ke-39. Berarti 2010 tu yang ketiga. Di situ dah ambil pelajaran bahawa tindakan untuk menjadikan benda ini sebagai non-violent. Jadi Israel akan ada alasan bunuh orang dengan mengatakan provokasi, baling kerusi kan. Jadi kita ada latihan. Bila dengar saja bunyi dia dekat, kita kena buang semua sudu garpu kita, pisau kita ke dalam laut. Sebab Israel tak ada alasan mengatakan dia tembak kerana ada pisau ada apa. Wah Ima, pisau itu adalah pisau apa saja yang tajam pun. Apa saja yang tajam. Dia boleh jadikan sebagai alasan lah. Saya ada dengar macam alat komunikasi. Ada yang kata dirampas, ada yang kata terpaksa buang. Semua buang. Masa latihan tu buang di laut. Buang di laut. So Tuan Haji punya phone buang di laut. Semua mesti wajib. Itu dalam latihan. Pasal dalam latihan tu kita menggunakan Signal, satu apps untuk komunikasi. Dalam Signal tu ada banyak arahan-arahan daripada steering committee. Kalau dia dirampas, dia boleh jadi charge pada steering committee yang menghasut kita untuk belajar. Macam kata Tiago Abila keluarkan. Ada bukti lah. Jadi nak selamatkan komunikasi yang kemudiannya bukti tu boleh digunakan again, kita buang je lah phone tu. Okey, tadi Abang Lu ada baca satu kenyataan, ada pihak yang meragui Cip apa ni sebenarnya? Pihak yang tak puas hati lah. Mungkin dia dengki kan. Dia kata tujuan ni adalah untuk sampai ke Gaza. Tapi tak lepas. Oleh yang demikian gagal. Simple thinking lah. Apa respon Haji? Satu peringkat awal kalau saya duduk dalam kempen ni awal, saya akan beritahu adalah mencabar kawalan Israel. Kita tak boleh kempen dengan benda ni bantah bantuan kemanusiaan. Perkataan dia adalah mencabar pendudukan Israel. Baru yang kedua memecah kebuntuan maklumat. Motor dia tu. Motor dia. Alright. Jadi oleh kerana daripada awal orang ingat ini adalah misi bantuan kemanusiaan. Walaupun daripada flotilla yang pertama 2008 mission dia lebih daripada mencabar kedaulatan wilayah yang dijajah. Dengan orang awam pergi menyatakan ini adalah lautan milik Palestin. Jadi oleh kerana misunderstanding tentang bantuan kemanusiaan ni. Dan lepas tu orang kita pula ingat dunia bermula sejak TikTok ada. Dia ingat kejadian dunia ni bermula sejak TikTok ada. Jadi dia tak baca lah sejarah flotilla ni. Jadi flotilla ni daripada dulu diasaskan oleh 2008 waktu flotilla bermula. Adalah untuk menunjukkan bahawa bidang kuasa yang paling kecil orang awam boleh lakukan adalah mencabar kedaulatan perairan Palestin yang diduduki oleh Israel. Okey, lepas tu sampingan dia. Saya datang rumah KJ. Nak beritahu dekat KJ ini tanah saya. Tapi dengan cara yang baik saya beritahu KJ kalau nak keluar ambillah rambutan sebiji. Jadi kita bawa lah bantuan tu pasal kapal boleh isi. Jadi semua orang salah faham. Tuan-tuan, kalau kita bawa benda tu sampai ke pantai, kita akan menyebabkan orang Palestin mati dibunuh. Sebab orang datang rebut dan kadang-kadang dan Israel menggunakan peluang tu untuk bunuh orang Palestin dengan mengatakan faham dia tak tembak kita, dia tembak orang Palestin. Jadi secara masalahnya orang kita ni pula bab-bab yang lain pandai dia baca behind the scene. Bila bab-bab ni dia tak nak baca. Dia ambil headline je. Dia ambil headline. Jadi daripada sejarah flotilla ni, daripada dulu dia adalah usaha masyarakat awam untuk menunjukkan kepada dunia ketika pemimpin-pemimpin dunia enggan membantu Palestin mendaulatkan wilayah Palestin. Maka kita mendaulatkannya. Jadi kemampuan kita mendaulatkannya adalah dengan menggunakan, sebab ruang udara tak ada ruang udara antarabangsa. Ruang daratan tak ada ruang daratan antarabangsa. Laut dia ada peluang. Antarabangsa. Yang bolehkan kita menganggap kita berhak lalu di laluan tersebut. Itu kita guna laluan antarabangsa. Jadi tentang kejayaan tadi kan. Saya cakap kasar kalau dekat live kan, tapi ni cakap radio Malaysia. Lapik sikit lah. Jadi kadang-kadang kan kita tak gembira kerana kita rasa berjaya ataupun gagal. Dia usaha dia bukanlah tentang sumut berjaya ataupun tidak. Semuanya tentang Palestin. Berarti usaha ni dibuat adalah untuk membolehkan
Bila Greta Thunberg tengok, satu, ingatlah kempen ni salah satu dia punya strategi selain daripada Tiago strategi dia adalah membina pasukan pelayar. Baik. Dan mereka yang ada idea adalah Greta Thunberg. Okey. Greta Thunberg nampak perjuangan untuk Palestin ni panjang akan datang. Dia nampak apa lagi kena buat. Dan dia tahu, kalau dia tidak menggunakan kuasa pengguna media sosial, perjuangan yang ke depan akan jadi susah. Sebab kita terpaksa bergantung pada media yang kemungkinan bias, tak mau menyokong CNN, BBC apa semua. Maka dia nak setiap orang awam menganggap Palestine is your duty. Dengan menggunakan media sosial. Jadi itu dia lancarkan break the siege. Supaya setiap kali kita berlayar ni, semua negara yang ada tu, sebab tu kita banyakkan negara yang hadir. Ya. Kalau boleh nak 70 supaya 70 negara tu rakyat dia mengambil berat. Okey. Itu jadi itu kenapa ramai. Cuba dapatkan Qatar seorang menjadi. Tapi oleh kerana seorang wakil Qatar, seluruh penduduk Qatar akan ambil. Betul. Berat. Sebab dia akan take care wakil dia. dia. Hantar wakil. Jadi kalau Malaysia tak hantar wakil, trik ni macam ni lah. Tuan-tuan semua nak tahu mati atau hidup lah 23 orang yang pergi ni. Menjadikan kuris tuan-tuan nak menonton lebih tinggi. Sebab semua orang dah give up nak cakap tentang Palestin. Because Palestin 2 tahun dah. Betul. Sekarang ni nak tengok 23 Abdul untuk genocide tu sendiri dah 2 tahun dah. Jadi masa tu lah kita ambil tumpuan yang tinggi itu untuk menyebarkan tentang Gaza. Berarti selepas ni network tu dah teruji lah. Katalah selepas ni untuk Presiden Pedro daripada Colombia nak tablekan undi 2/3 di luar Majlis Keselamatan. Tiba-tiba Tiago kata kali ni kita tak perlu buat lagi flotilla. Yang kita nak adalah 7,000 bandar di seluruh dunia bangkit menyatakan sokongan. Berarti demo akan berlaku sebab network kita dah bina dalam kempen ni. Jadi kita kata orang Changlun jangan datang ke Alostar. Alostar akan ada demo sendiri biarpun 200. Changlun buat. Changlun ada sendiri. Jadi kita dapat total 7,000. Jadi bila voting tu nak dibuat, round the world semua orang boleh demo dan share di media sosial. Itu kuasa flotilla ni lah. Apa yang tuan-tuan kena faham, bagaimana dunia sedang diubah untuk mengatakan bahawa dunia telah lama ditentukan oleh ahli politik yang sebahagian daripada mereka tak mewakili kita majoriti. Now kita nak ubah dunia dengan menggunakan kita punya kuasa media sosial. We rule the world. Yelah, kalau yang sebelum ni mungkin media tu boleh dibayar ataupun berat sebelah, tapi dengan kuasa media sosial yang ada sekarang ni, rakyat boleh tengok sendiri. Berarti nanti kalau kata dia decide 10,000 pekan, 7,000 pekan, semua orang keluar dan semua orang share. Jika formula ini menjadi, kan, apa impak yang kita boleh dapat daripada Israel? Apa kesan pada mereka? Kesan bukan pada Israel, kesan dia adalah negara-negara yang akan mengundi tu. Dia melihat tekanan tu menjadi begitu tinggi. Kita boleh remain vote tu sama macam vote yang lepas. Kan masa sumut belayar, vote capai 157. Jadi kita ada lagi beberapa negara yang kita rasa kita boleh pengaruh. Ataupun sekurang-kurang jumlah negara tu yang sama. Dengan menggunakan kuasa orang ramai. Sebab tu saya beritahu kan, dunia sedang berubah untuk menunjukkan kata selama ni kan apa silap dia kata orang politik. Apa yang Greta cuba buat, kita yang boleh rule world ni. Sebab ada media sosial, kita boleh change, kita boleh share. Jadi ini this is the time. Time. Jadi selepas ni bukan saja untuk Gaza, untuk alam sekitar. Kalau kita tak bersetuju dengan satu polisi apa semua, yang kita kata pembikin polisi di PBB ni dah tak relevan. Maka polisi boleh dibentuk dengan kuasa pengguna. Saya jelaskan pada tuan-tuan. Dulu kita cakap tentang Gaza ni, TikTok terus black. Okay. FB terus ban. Okay. Tapi pengguna mengatakan this is what content kami nak. Maka mereka membenarkan ni. Hamas 3 kali dia tak ban. Free Palestine dia dah tak ban. Sambil-sambil Tuan Haji cakap ni sebenarnya tengah menghadap TikTok live. Tengah menghadap TikTok. Tengok dia ban ataupun tidak. TikTok, we support Palestine. Berarti TikTok yang satu masa dulu cuba menentukan apa yang kita nak. Apa yang boleh. Sekarang kita beritahu, kalau you tak nak, kami pergi dekat track. Kalau you tak nak, kami main di X. Kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Maka akhirnya kita telah mengatakan, kandungan yang kamu harus berikan pada kami adalah kandungan yang kami mahu. Kita kenal sebelum ni Tuan Haji sebagai seorang wartawan yang pernah memasuki bumi Palestin. Ini merupakan kali yang ketiga. Sebelum ni lagi dahsyat. Kalau ikut masuknya ke bumi Palestin sebelum ni lagi dahsyat. Sebab menyamar masuk ke dalam bumi Palestin. Kalau ditangkap masa tu Ji, lagi teruk rasa tak? Kan? Saya pergi sampai ke Tel Aviv semua untuk menjejak komuniti Muslim Arab Israel. Dan lepas tu saya ada sikit
obses pada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Jadi saya kata saya mesti orang nak semayang di Masjid Aqsa, saya dah semayang lah di semua Masjid Aqsa tu. Dan saya dapatlah solat di Masjid Sultan Abdul Hamid yang kedua. Di tengah-tengah Jaafar City tu, dan pergi ke jejak semua tapak-tapak ketika Islam menjadi kuasa Osmaniyah, kerana Haifa adalah pusat pelaburan emas ketika zaman Osmaniyah. Manakala Tel Aviv dibangunkan Jaafar City tu, dia adalah tempat industri kain dan juga salah satu daripada hospital termoden yang pernah dibina oleh Osmaniyah. Saya sampai semua situ lah. Benda-benda macam ni lah, Teruja Tadi Johan ada tanya nasihat untuk anak muda yang nak menjadi seorang aktivis. Tapi sebelum itu saya masih nak tahu tentang keberhasilan usaha kita semua misi ni. Sebab sekarang ni kita dah dengar ada genjatan senjata. Alhamdulillah dah diumumkan. Yang awalnya di asas ataupun diilhamkan oleh Amerika Syarikat dan sekarang ni disokong oleh negara-negara Islam. Adakah genjatan senjata ni boleh kita percaya? Sebab ada yang ramai kata ini cakap saja, tapi akhirnya mereka akan terus dengan genosida dan usaha untuk mengusir orang Palestin keluar daripada Gaza dan juga daripada tebing barat. At least ni respon yang baik juga sebenarnya Cik kan. Dia perjanjian 20 perkara ni kita kena lihat adalah sebagai kenapa golongan ultra kanan Etama Ben Gvir dan juga Bazali Smotrich tak berkeras dalam perjanjian ni. Ada kerana ini adalah option yang mereka ada yang sebagai pilihan terakhir. Kalau option ni mereka tak penuhi, berarti Presiden Pedro akan bawa kepada vote 23 United Nations. Itu yang menjadikan option ni masuk cepat. Bagi mengelakkan Amerika berdepan dengan masalah yang besar apabila United Nations General Assembly mengundi 2/3 dan kemudian mandat pelaksanaan two-state solution tak dilaksanakan oleh Majlis Selamatan. Berarti dunia akan melalui satu proses yang sangat complicated lah, di mana PBB membentuk tentera untuk melaksanakan two-state solution dan kemungkinan besar akan menjadikan perang di antara PBB dan Israel. Okey, baik. Bagaimana apa rundingan ni boleh dijalankan? Hari pertama dia tak akan sukses lah. Ini dah 733 hari ni. Lepas tu semalam bila dia laksanakan ada 9 lagi yang syahid. Sebab keadaan dia dah hilang hubungan. Lepas tu garis kuning yang ditanda di peta, rakyat tak tahu kawasan mana dia boleh pergi ataupun dia tak boleh pergi. Itu bukan ada kat tanah. Ya. Jadi kita nak bagi tahu dia tak ada radio macam sekarang ni. Kita ada TikTok apa semua boleh pergi, jangan lalu sini. Jadi semalam yang banyak akan kena kerana mereka ingat mereka boleh balik ke Gaza City. Tapi dalam perjanjian tu dia buka clause daripada pantai untuk orang Mawasi ni boleh bergerak hanyalah 7 km. 10 hari kemudian barulah dia buka lagi sampailah hari yang ke-30 nanti barulah dia duduk di garis biru yang betul-betul tebing Gaza. Tapi oleh kerana sistem komunikasi dah musnah, dia tak ada radio, dia tak ada apa, info tak dapat. Jadi kita kena faham untuk mengatakan gagal kalau ada mati lagi. Saya pun ada sakit masalah bila kita explain kat orang Malaysia ni. Asal benda berlaku, semua orang mendoakan kegagalan. Susahlah Abang Long sampaikan sampaikan Tuan Haji punya kod tu diguna pakai sekarang dekat posting kebanyakannya buat apa doa kalau tak makbul. Dah diguna pakai kod unquote dah. Saya selalu beritahu kita doa lah hari ini Jumaat dan hari ini telah berlaku 2 peristiwa yang besar. Pertama pembebasan apa yang dipanggil sebagai collection 1000 medley di mana 145 orang yang ditahan termasuk 9 rakyat Malaysia dibebaskan hari ini sama menggunakan SOP waktu kami lah di deportation. Yang kedua adalah pelaksanaan ni lah. Baik, saya cerita. Kalau kita mengharapkan dia gagal, pembunuhan ni akan berjalan. Maka kita mengharapkan dia berjaya. Lepas tu orang tanya pula, berapa harap? Ini tinggal kita orang Islam yang kita boleh buat pada hari Jumaat yang baik ni adalah berharap lah. Berharap benda ni berjaya. Kita ada ikhtiar juga. Kita berurusan dengan bangsa yang tak boleh dipercayai. Tapi kalau kita nak kata kalau tak boleh percaya kan, masalah dia jatuh pada orang Palestin. Hari ni kita semua kata tak percaya kan. Kita balik, kita lalu hidup yang sama. Hidup kita. Tuan-tuan boleh hidup seperti biasa. Tapi orang Palestin tak boleh hidup seperti biasa. Tapi sebab saya dah 2 tahun saya tengok map tu, dia relevan. Dia relevan di mana konflik yang sedang berlaku sekarang bukanlah konflik peta pengunduran. Konflik yang berlaku adalah tentang pertukaran tahanan perang. Itu saja, tak ada konflik tentang peta. Kerana apabila Hamas punya last deal Hamas lah, lepas ni dia dah disaman. Hamas nak Marwan Barghouti dibebaskan.
Israel mula bimbang kalau Marwan Barghouti keluar kerana dia orang Fatah. Dia adalah Fatah garis keras. Kalau dia keluar, maksudnya dia boleh mengambil alih Perdana Menteri dan dia kembali membawa Fatah yang keras berbanding. Itu je. Okay, jadi kalau tuan-tuan tanya, jadi saya yakin benda ni akan ada sebab Israel kalau tidak, golongan kanan dah umum nak keluar daripada Atra Nasionalis, Bazali Smotrich dan juga Malaysia nak keluar. Tapi mereka tahu, kalau mereka keluar, Trump kata kau keluarlah. Lepas ni kalau United Nations General Assembly mengundi 2/3 dan pelaksanaan two-state solution dilaksanakan di luar Majlis Keselamatan, Amerika akan pull out. Berarti Israel akan menjadi negara pariah. Kerana dia harus berdepan dengan kuasa-kuasa besar yang menyokong Palestin. Dan kalaulah mandat tu mengatakan 24 negara pertama yang akan melaksanakan two-state solution secara paksa kata Israel. Kemudian yang menawarkan mandat tu Britain kata dia nak tawarkan. Kemudian Canada nak menawar. Jadi negara-negara besar ni akan menjadi real enemy to Israel. Itu menjadikan hari ini kita tengok semua kumpulan-kumpulan Atra Ortodok dan juga Atra Nasionalis tak bercakap. Jadi saya jamin daripada situlah potensi perjanjian yang akan ada untuk berjaya. Baik, Tuan Haji. Tuan Haji ni hari mungkin kita tak faham. Dan mungkin golongan-golongan muda dapat informasi, dapat keterangan mengenai apa yang Tuan Haji perjuangkan selama ni. Ni antara misi yang tujuan dia untuk mengorak dan juga mengubah undian negara-negara terhadap bumi Palestin Haji . Sebab tu saya marah dekat geng-geng muka kotak kasut ni. Dia duk kira makanan tu sampai ke tidak. Muka kotak kasut je. Muka kotak. Nanti Google muka petak lah. Muka petak. Muka petak. Kita belajar hari ni loh. Muka kotak kasut. Muka kotak kasut ni macam ni lah. Masa beli dia kotaknya tak faham. Dia tak faham. Dan lepas tu dia rasa bila dia tak faham, dia sebenarnya orang yang memerlukan perhatian. Kotak kasut ni cantik. Tapi yang dipakai kasut. Sian. Jadi kotak kasut biasa makan hati. Jadi okey, faham. Dan satu lagi, bila kasut tu dah tak ada, kotak kasut tu kosong. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Yelah. Cantik mana pun kotak kasut tu, tetap pakai kasut. Jadi nak fahamkan geng kotak kasut ni, kita dah capai banyak benda dalam break the siege ni. Pertama, pernahkah ada risk yang mencapai angka yang begitu besar secara global? Dan ketika perang ni berlaku pernahkah tuan-tuan melihat, dan hingga akhir saya katakan paling besar senanglah, media sosial sekarang mematuhi kehendak kita. Kita nak discuss tentang Palestin, kita nak bercakap tentang Hamas, kita nak cakap tentang Zionism, kita nak cakap tentang ketidakadilan sosial, mereka tak boleh lagi menghalang kita. Dan bayangkan Tuan Haji, di negara-negara barat, negara-negara yang sebelum ini mungkin ada memberi sokongan kepada negara Zionis tu, walaupun pendirian kerajaan dia masih tetap memberi sokongan, tetapi telah pun berlaku perubahan besar di kalangan rakyat mereka. Saya rasa rakyat sebahagian besar daripada dunia barat sekarang ni dah bersama dengan kita. Dah bersama dengan Gaza, dah bersama dengan Palestin dan dah tinggalkan negara Zionis tu lah. Jadi geng kotak kasut jangan lagi bertanya tentang makanan tu sampai ataupun tidak. Telah berlaku banyak peristiwa besar yang termasuk reformasi media sosial. Jadi kita bersyukurlah. Berjaya ni, berjaya. Jangan pergi tanya benda yang remeh. Yang menggambarkan kita ni kotak kasut. Remeh solat maghrib pun tidak. Itu pun viral juga tu. Allahuakbar. Tuan Haji, lepas ni saya nak tanya tentang, kalau kita Tuan Haji dah bagi tahu semua tentang pelayaran apa semua. Tapi Tuan Haji belum share lagi dengan saya tentang anak muda tadi. Anak muda satulah. Yang keadaan Tuan Haji masa ditangkap. Saya nak tahu juga tu macam mana keadaan Tuan Haji. Kalau video yang last tu kan orang ambil kan. Saya sedang report dekat CCTV tu tentang saya datang apa semua gini-gini kan. Saya enjoy lah, saya dah bosan dekat laut tu. Kapal saya dah rosak. Tak berjalan. Makan pun lempeng je Ustaz Mat boleh masak. Ustaz Mat masak? Ustaz Mat masak lempeng tu. Betul yang tu saya kata this is Malaysian pancake. So Ustaz Mat dah cakap dengan saya BM pun saya tak faham. Terengganu Kuala Berang. Betul saya nak explain lagi daripada Terengganu Kuala Berang kepada bahasa Malaysia dengan saya punya English pun yang berterabur. Kan? So atas kepada Tuan Haji, Ustaz Mat dengan Tuan Haji luar Malaysia. Lepas tu orang mana lagi? Saya ada kedua, saya punya kapten adalah kapten kapal adalah Island. Nama dia Peggy the Captain.
skipper saya juga adalah Island. Nama dia Peggy the skipper. Sebab dia dua Patrick biasanya Oh, Island. Paddy. Paddy. So baru 4 orang. 4 orang. Kita ada seorang organizer Shira daripada South Africa, tapi dia lecturer di Canada. Okay. Dan kita ada seorang lagi aktivis nama dia Siago. Dia Mexican yang tegur pasal bintang lah. Alhamdulillah bersama dengan rakan-rakan selamat pulang misi Global Flotilla. Sejam dah tadi kita borak mengenai mission, apa yang berlaku, gambaran yang Tuan Haji kongsikan. Saya rasa ramai yang jelas pagi ni kan. Okey, ramai juga yang menghantarkan WhatsApp mengucapkan terima kasih. Ada banyak sangat sebenarnya soalan-soalan yang sukar untuk kami nak baca dan minta you all tolong jawab. Saya jadi DJ. Hari-hari cerita pasal benda ni. So guys, Special. Gua ya. tak apa, saya jangan risau. Saya dah biasa 3 orang tambah lagi tu Haji. Apalah sangat. So guys, jangan lupa untuk follow social media Tuan Haji sendiri. Saya balik saya akan live. Zack? Saya balik sini saya rasa pukul 11 saya akan live. Untuk update ZRA Stream akaun 1 kita akan live untuk update perjanjian 20 perkara yang bermula hari ini, implikasi, kemudian kita akan discuss mengenai persediaan kita semua ni Johananya anak muda kan, persiapkan diri Oktober. Kemungkinan besar kita akan ada pelancaran menyokong usul Palestin Merdeka di seluruh dunia. Kita boleh sertai dengan menggunakan media sosial. Kali ini dengan fizikal. Dulu fizikal sumut kena bergerak. Tuan-tuan main media sosial. Sekarang tuan-tuan boleh anjur demonstrasi di tempat tuan-tuan dan tuan-tuan share video di seluruh dunia. Supaya pada hari pengundian tu kita akan dapat undian yang lebih tinggi untuk pembentukan Palestin Merdeka di luar majlis, di luar daripada Majlis Keselamatan. Nanti saya live dekat rumah lah. Okey. Sebab kat radio ni terhad sajalah. Yang pasti sekarang ni sejarah tidak memihak kepada rejim Zionis. Yang pasti sekarang ni bukan hanya atas apa yang dilaksanakan oleh GSF, tetapi kebangkitan rakyat biasa dah tak boleh dihalang lagi. Genosida yang berlaku sampai lebih daripada 2 tahun, yang telah pun membunuh lebih daripada 70,000 orang, itu angka yang 67,000 saya rasa konservatif lah. Ada yang kata mungkin lebih daripada itu. Saya rasa dah tekanan terhadap bukan hanya rejim Zionis tetapi dia punya penyokong utama lah Amerika Syarikat dah sampai tahap di mana mereka dah tak ada pilihan tetapi untuk cuba cari jalan penyelesaian. Dan nak tanya juga Tuan Haji, apa sambutan yang perlu rakyat Malaysia bagi kepada DJT bila dia datang nanti, Donald J. Trump? Yes. Dia nak datang ni? Dia nak datang. Yes. 27 hari bulan ni. Saya ingat saya fikir kata saya tak nak ada kau, tapi saya pastilah orang Malaysia tak akan menyokong. Kalau ada demo saya antara yang akan keluar. Tak mungkinlah tanah air kita ni yang mana anjing dipukul pun kita hukum orang tu sampai ke dalam penjara. Dan kita nak benar satu orang yang mengizinkan pembunuhan 70,000 orang datang hanya kerana nak mengatakan kita dapat pelaburan. Saya baca begini. Saya baca beginilah. Ini bacaan saya lah. Bacaan saya, kerajaan sebab jadi pengerusi ASEAN memang kena jemput dia lah. Kena pelawar dia. Kena pelawar. Memang diplomasi lah sebagai pengerusi ASEAN. Tetapi Perdana Menteri kita, kerajaan kita bagi hint kepada kita, okey, dia datang tapi tunjuk kebangkitan rakyat. Itu satu arah yang baik untuk kita naikkan. Kita jemput, saya akan layan dia sebagai tetamu ASEAN, sebagai pengerusi ASEAN. Tapi ini Malaysia. Tapi you all pandai-pandai lah. Tak apa, aku layan kat atas, korang buat kerja kat belakang. Mungkin ini masanya dia akan turun dan tunjukkan Malaysian apa yang boleh kita tunjuk pada mereka. Pada dia. Wow. Ni ramai pula yang tanya soalan dekat social media, dekat live TikTok, dekat WhatsApp. KJ. Soalan dekat KJ. Long, nama kau lain, Long. Soalan, nama you naik lah, Long. KJ tak jemput ke ZRA ke KS? Nampak semua syok-syok. KJ tak jemput ke ZRA ke KS. Menarik ni, menarik. Long, panjang Long, cerita boleh sembang ni Long. Boleh. You kan ada yang baru, sejarah. Sejarah kita. Ya, sejarah kita. Very good. Tuan Haji, sejarah memang makanan Haji Tak juga. Dah lama
jemput. Tapi Tuan Haji dia seorang yang sangat low profile. Boleh lah Tuan Haji. Abang Long saya ni segan. Saya boleh jemput pihak boleh. Tuan Haji. Datanglah. Cakap bahasa Melayu. Tak payah cakap bahasa Inggeris. Melayu okey kan? Bahasa Inggeris satu sikit kan Tuan Haji kata. Haji terima kasih banyak-banyak hadir pada hari ini. Mungkin ada sedikit kesinambungan yang Haji ingin sampaikan. Luahan hati Haji ialah setelah pulang daripada Sumut Fortila, respon masyarakat, respon netizen, implikasi selepas ini apa agaknya daripada Tuan Haji sendiri? Era saya akan dah berakhir. Era saya ni dah berakhir. Tapi media sosial yang Gen Z buat sekarang, anda melalui apa yang dipanggil sebagai senjata anda boleh melumpuhkan pandangan-pandangan politik ataupun keputusan politik kita tak bersetuju. Dulu apa saja politik kita ikut, tapi Itali membuktikan mereka boleh gain. Ada perjanjian senjata tak sampai. Dan bila kita buat Sumut Flotilla, dulu TikTok dan semua media sosial menentukan garis panduan yang kita kena ikut. Sekarang kita bagi tahu pada dia, kamu kena pastikan apa yang kami mahukan dalam media sosial mestilah dibenarkan. Kalau tidak, kami hanya akan skip and scroll. You not sustainable, freedom of speech kena ada di media sosial. Jadi generasi anda akan menjadikan media sosial lebih menjadi senjata. Kita tak lagi bercakap tentang peti undi. Itu saja. Terima kasih.